dan kita perbetulkan niat kita adalah untuk apa? Untuk nak mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci segala perbuatan kita, terutamanya dalam ibadah, adalah niat. Dan niat ini adalah perkara yang asas dalam semua ibadah lah, termasuklah haji. Untuk mendapatkan haji yang mabrur juga tergantung dengan niat kita. Itu balik kepada hadis Nabi SAW. Setiap perbuatan kita ni adalah tergantung pada niat kita. Kita selalu diingatkan setiap kali melangkah ke tanah haram, terutamanya ibadah haji ataupun umrah, mesti kita diingatkan tentang apa? Perbetulkan niat. Perbetulkan niat. Dan itulah yang perlu kita ingat. Biarlah setiap langkah kita nak melangkah menuju ke Baitullahil Haram, nak menuju ke Arafah itu, kita sentiasa perbaharui niat. Dan kita perbetulkan niat kita adalah untuk apa? Untuk nak mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam redha Allah itulah kita akan mendapat haji yang mabrur. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang niat, dia berkait dengan hati. Sebab niat ini dalam hati kita. Maka bila disebut tentang hati, tuan-tuan rahmati Allah, dalam satu hadis Nabi menyebutkan tentang apa? Dalam diri kita ni ada seketul daging. Kalaulah baiknya seketul daging ini, baiklah keseluruhannya. Tapi kalau rosaknya seketul dagingnya, maka rosaklah keseluruhannya. Itulah hati.